nak pakai concealer kening. Ini Bella pakai concealer Refer. Tolonglah pakai concealer Refer. Concealer Refer hak baru ni, dia lagi full coverage. Sangat-sangat-sangat. Okay. Tahu dia, tu. Yang ni kot natural. Okay. Okay, Bella concealer dekat atas kening pula. Okay. Okay, yang ni baru Sat tengok Bella concealer kening ni. Tengoklah ni, nanti nak raya makeup ni Riza. Okay, concealer Refer ni dia senang blend and dia tak bercapuk. Okay, tengok. Ya Allah, awak kening. Okay, Sat. Okay. Concealer Refer hak baru ni dia mahal sikit. Sat, mai Bella tunjuk. Makeup nak raja pakai concealer Refer, heran. Wow. Cantik ya, boleh tutup bulu-bulu anak kening saya. Okay, ni concealer Refer. Satu set ni dia ada sekali dengan brush. So, kalau hampa beli concealer ni, dia boleh tutup bulu-bulu kening hair. Lepas tu kan, dia memang rapi, tahan lama. Kening ni tahan lama and dia tidak bercapuk. Sekali tengok Bella blend. Weh, dia tak bercapuk tau. Tak bercapuk langsung. Okay, tengok Bella blend dulu ni. Okay, tengok Bella blend dulu. Tok So, tengok taling dulu. Tengok Bella blend dulu concealer kat kening. Ni Tok So tengok bulu-bulu hidung apa Tok So tengok. Ni, tengok tang kening saja dulu. Yang di mana concealer ni tidak bercapuk walaupun sikit. Nampak? Okay, rega untuk concealer Refer ni kan. Siapa ikuti Bella dekat zaman rumah biru lagi, dia akan tahu dah. Concealer Refer ni dulu orang beli, rega dia RM65. Satu set RM65. Ya, sumpah ni. RM65 satu set. Tapi dulu packaging dulu ni Zat. Dulu tak dapat berui. Dulu tak dapat berui. Lo ni dapat berui. Kan? Betul? Ya, betul. Kan kau kan? Nampak tak fast. Fast dulu concealer saja kan tak dapat berui. Yang tengok ni. Lo ada berui dah. Dulu, ni Bella tak tahu lah edition yang ke-10 dah, ke-11. Betul Bella. Kami dulu beli tak ada berui. Okay. Bella pakai kod natural. Kod 10 ada, kod natural ada. Bella pakai kod natural. Natural tu nama je natural. Tapi boleh pakai light, medium, natural, sawo matang. Boleh pakai. Boleh tengok dia tak bercapuk. Tengok tak percaya balik pada rumah diri orang tu. Ambil berui Bella kan. Dia pakai dengan berui Bella pula kan. Oh itu tak bercapuk tu. Okay ni. Tengok ni. Tengok bawah kening Bella ni. Bawah mata Bella. Tu tak bercapuk tu. Dapat sekali dengan brush. So you guys tak pening kepala. Tu punyalah cantik. Ya Allah. Besar kedai bon ni ambil. Okay. Easy to blend. Tengok. Tengok dia punya bekas dapat sekali dengan cermin.